Okay. Sebelum kita pergi kepada inisiatif tu, baik kita faham sikit apa ni bully semua kan. Kenapa tiba-tiba ni kan banyak sangat. Macam sebenarnya one thing I think we need to siapa sini dulu budak asrama? Tak ada. Ni asrama. Tak asrama pun. Matrik lah. Matrik lah, okey lah. Kan? Kamu dibuli atau kamu pembuli? Dulu tak. Dulu tak. Tak pernah jadi mangsa buli di matrik. Tak pernah. Kamu memang nasib lah kan. Macam kerana macam contohnya macam saya, first time saya betul-betul dibuli ya, masa saya masuk asrama universiti. Kan saya buat degree, saya duduk asrama, tiba-tiba senior datang, dia panggil ragging lah, tapi dia bully lah tu kan. Tapi cuma dia tak physical dengan kita lah, tapi lebih mental kan. Tapi bila saya duduk dengan budak asrama, selalu dia orang cakap, bullying tu biasa, dah lama dah berlaku kan. Itu dah macam dah jadi budaya kita dah. Kan macam ragging tu, kalau pergi asrama, kalau kamu tidak go through ragging atau kamu tidak kamu tidak dibuli atau kamu tidak membuli, macam aneh pula. Betul. Macam tak ikut culture pula. Tak ikut culture pula kan. You are not part of us macam tu kan. Either you are the bully atau dibuli. One of the two. So dah jadi budaya kita. Cuma yang bezanya sekarang adalah macam kes-kes dia dah lebih teruk dah. Macam budak, macam kes MSRM tu, sampai dia pakai setrika, sampai dia mati 8 budak tu kan. Lepas tu kes Zara memang sedih. Yang I think yang menakutkan adalah umur tu makin rendah. Macam yang paling sedih aku rasa kes Zara tu satu, yang lagi satu sampai hari ni dia tak dapat cari lagi, kes budak umur 10 tahun yang dicekik sampai mati di dalam tandas sekolah kat Seremban kan. So kadang-kadang soalan saya adalah, saya tanya semua orang pun, kes-kes ni dah berlaku sejak, kalau nak cakap 30-40 tahun dah. Kenapa baru sekarang nak pasang CCTV? Kenapa dia bukan prasyarat setiap asrama, setiap sekolah mesti ada CCTV? Okay, first of all, dia mungkin tidak akan kita tak cakap secara langsung CCTV boleh mengurangkan kes, tidaklah. Tetapi apa yang CCTV boleh buat adalah, jika ada apa-apa kes, ia boleh disiasat. Kau sekarang contohnya lah, saya cakap Izzat bully saya kat sini. Lepas tu Izzat akan cakap, mana ada, saya main-main dengan dia je. Saya cakap tadi Izzat tumbuk saya. Kamu cakap tak adalah cikgu, saya main-main, saya tolak dia. Saya sentuh dia saja, dia terseliur, dia jatuh. So cerita siapa nak believe? Dan mungkin Izzat adalah straight A student. Saya mungkin bukan straight A student. Mesti dia orang percaya ni budak baik. Budak baik kan. So sebab itulah kan. Atau mungkin kamu anak VIP kan? So lepaslah kan. Tapi sekarang ada CCTV, ada bukti, apa yang kamu buat kan. Baru-baru kes ni, ada satu kes kat Singapura. Dia cakap budak ni dia ambil wallet dia lari. Lepas tu bila dia cuba tangkap dia tumbuk dia. Lepas dia orang buat investigation, baru dia orang tahu sebenarnya memang budak ni ambil wallet dia main-main. Dia orang kejar, dia dengan kawan dia kejar. Bila dapat balik, kawan dia tarik wallet tu. Masa tu tangan dia terkena member dia. Kan, so cerita dia dah lain sikit dah kan. So that is why CCTV ni penting. Tapi the problem what I see now is ada peruntukan, bagus. Kerajaan dah peruntukkan 3 juta untuk 200 sekolah asrama. If you ask me secara jujur, bajet tu mana cukup? Betul. Satu sekolah maknanya 15,000. Okay, 15,000 tu mana cukup nak pasang CCTV kat sekolah? Kan? Dan contohnya, sekolah mana yang dapat lebih, sekolah mana yang kurang sikit? Dan siapa yang pasang CCTV ni? What is the costing like? Dan kamu nak dapat siapa? Specialist siapa yang nak tengok CCTV kena pasang? So all those things are around. Itu satu kan. Lagi satu yang saya rasa memang kurang lah di sekolah kita adalah pengajaran pasal empathy. Empathy ni kita tak ajar. Apa yang kita ajar nak dapat grade A je. Kan kita lupa pasal ini kita kena ajar. Memanglah kita boleh cakap pengajaran agama Islam ada, pengajaran moral ada tu, tapi itu pun nak tengok siapa dapat A. Bukan nak tengok kamu faham ke apa yang kita ajar. Kan? So itu adalah lagi satu kekurangan. Dan I think kalau kita lihat macam kes-kes terbaru ni, okay, yang kes yang berlaku kat sekolah BU tu bukan kes bully. Straight up itu adalah kes bunuh. Kan, boleh CCTV elakkan ni? Tidak boleh. Ada tak sesiapa yang boleh elakkan ni? Mungkin yes, maybe no, we don't know. Because sekarang a lot of people saying, ibu bapa patut buat ni, cikgu patut buat ni. Gila, dia bawa pisau tu, cikgu pun takut nak masuk. Betul. Kan? Cikgu tu apa yang dia boleh buat? Betul. Macam contoh, macam dulu kat sekolah saya ni, dia ada satu cikgu disiplin. Semua orang takut dengan dia. Kan? So siapa-siapa, dia pun walaupun dia saiz kecil, tapi dia berani. So kadang-kadang I pernah, masa I muda-muda dulu, I pernah lihat dia bawa rotan tu. Budak-budak, saya sekolah lelaki tau, semua takut. Kan? Lagipun dia, walaupun dia saiz kecil,
budak-budak yang tinggi tu dia pegang dia kat ni, kat collar. Mai lah, berani, mai lah. Dia cakap macam tu. Budak-budak tu tak apalah. Takut kan. Budak-budak dulu tu dia respect cikgu lain sikit. Sekarang dia lain sikit. Kenapa dia respect cikgu lain sikit? Kerana ibu bapa. Kamu buat salah je, cikgu tegur je, sampai pergi balai.